Kata lagi Imam rahimahullah taala. Hak ning orang kata dengan ikhlas. Ni Imam Muzani dia kata, maujudun wa laysa bima'dum wa laysa bimafqudin. Allah Taala itu ada. Ada. Ada Allah Taala ni adalah mana? Ada tak bergerak, tak diam. Tak tepek, tak bercerah. Ada tak panjang, tak panak. Ada tak berdaging, tak berdarah. Adanya tak menyeruh, taknya menafah. Ada tak belakang. Itu ke mana ada hak tu hak Imam Muzani nak? La. Ada di sini makna mausuf bis sifat, mausuf bis sifat wa bil af'al. Dia tadi itu disifatkan dengan sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan. Wasammahu bi asma'ihi, dan menama akan dia dengan nama-namanya. Tu makna ada. Tu makna makna ada. Bukan ada tak atas, tak bawah, tak dalam Allah, tak luar Allah. Hak ni hak ilmu kalamil yuni. Faham kalau orang ada orang mai royak balik belakang ni kamar dia ni, lah, nunggu duk dana. Nunggu duk dana. Orang Jawi dengan orang Arab, kalau nak adu sama-sama aling hak mana? Apa boleh kata Arab? Sama aling lah, sama aling. Orang Arab ke orang Jawi? Ke orang Nusantara? Arab. Sebab ia asli. Jangan dah ambil arah hak sepak debu tu. Arah aling sungguh. Tak ada akhir dah. Baik. Kalau gitu, ulama' mutaakhirin dengan ulama' mutaqaddimin. Hak mana? Kita nak tak dulu? Mutaqaddimin. Baik. Tuhan tak atas, tak bawah, tak kiri, tak kanan, tak dalam, tak luar Allah tu. Walaupun diterjemahkan dengan bahasa Jawi sekalipun. Ambil mana perkataan itu? Sebab agama Islam kita ni bak akidah zaman Nabi lagi kah? Zaman sahabat lagi kah? Zaman tabi'in lagi kah? Atba' tabi'in lagi kah? Ambil mana hak ni? Boleh mai terjemah jadi bahasa paktai kita. Ambil dana. Ambil dana ni hantar tanya ni, ingat nah. Tak ada adab ni. Demo ni deraka orang tua ni. Tak berjuruh, tak jernih ni demo ni. Tu gak tak sangka ngaji jamiah lah demo. Dia tak ngaji madah, takhrij. Ngaji belaka dah. Lepas tu dalam takhrij tu ada madah dirasah asanid tak? Cara nak periksa sanad tak? Periksa sanad walah mana? Kena cek orang-orang hadis kah? Pas nak tupai kitab apa? Ulama mana kita nak tupai? Nak tahu orang ni setara mana? Hak belakang kita apa dah kita ambil? Kitab Takrib, Tahzib. Ibnu Hajar Asqalani ke? Ibnu Hajar royak tu tok guru orang ning ingat tak molek. Tok guru orang ning mengaji menyengup. Tok guru orang ning dia tadi itu masuk kelas lewat-lewat. Beradab kan dengan tok guru lah tu dogi royak. Beradab kan dengan tok guru lagu tu dok royak. Tak beradab. Mengupak tok guru ni. Tak berkat ni Ibnu Hajar ni. Lepas tu kan Fathul Bari dia kan berkat itu lalu orang pakar-pakar belaka. Senang kaya buat kerja dengan itu kitab. Nak jawab ke mana? Sebab kalaulah kita kritik untuk nak jaga agama, orang tak panggil mengupak. Kalau kita kritik untuk nak jaga kebenaran, kesucian, murnian Islam, taknya orang panggil mengupak. Cuma orang nak kerja sini muwahhid bukan musyrik. Kenapa? Muwahhid bukan musyrik. Musyrik tak sah. Musyrik ni adalah ya tu. Anta nak akal tak kalau musyrik sembelih ayam anta nak akal tak? Tak akal dah. Anta? Tak. Mahal ni. Akal tak? Tak. Tak akal. Buat apa? Musyrik. Tapi kalau muwahhid, okay. Kalau ia orang mazhab lain, anta mazhab apa? Kalau ia orang mazhab lain tak nak akal tak? Tak apa. Kalau ahli kitab? Boleh. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Boleh. Tapi musyrik? Tak.
Kita tengok sini sudahlah. Apabila gitu, hak kata mengupak, mengepek, cucur, tak hormat pada ulama. Bila? Apabila kita mempertikaikan peribadi dia. Faham dah tu tak? Kalaulah kita mempertikaikan ilmu pengetahuan yang dia bawa datang, ini tak masuk dalam mempertikaikan peribadi, menghina, mencaci, tak masuklah tu. Kalau masuk hak tu gak, Ibnu Hajar petai lagi. Tak gitu kan? Siapa nak kata lain pada ni? Kok lain pula. Kita tetap sendiri. Kita ada huraiya kita, ada alasan kita berjalan. Faham gitu? Kalau gitu maujudun, adanya Allah Ta'ala walaysa bima'dum. Bukan benda tak ada. Apa makna benda tak ada? Itulah. Allah Ta'ala tak atas, tak bawah, tak dalam Allah, tak luar Allah. Tu benda ada. Apa benda tak ada belah mana? Nak sifat lah mana benda hak ada? Benda hak ada tadi itu tak dalam, tak luar. Tak kepek, tak bergerak, tak dia, tak tu, tak ni. Itulah benda ada. Tu mana puji Tuhan tu dah. Muliakan Tuhan tu dah. Dia kata. Baik. Wahai Zaid Mujahmiyah kah? Mung ni tak kupik ni. Mung ni tak huduh. Mung ni tak hitam. Mung ni tak putih. Mung ni tak apa lagi? Tak bodoh. Mung ni tak cidik. Boh gila. Kan, nombor sifat kaku lagu tu. Kena ke dia ya tak say. Kena ke Tuhan tak apa. Fikrah ni mana tak? Ambil di Pak Ciwalik dulu tu. Pak Ciwalik kata kerana wa yaj'alu lillahi al-banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Ya kata malaikat anak perempuan Tuhan. Ya tak kena anak perempuan. Ya ni anak lelaki, hak ya tak kena serah ke Tuhan. Fikrah tu. Tapi isak-isak jangan duk ayat lagu tu nah, jangan duk ayat Allah Taala tak atas tak. Jangan kata gitu. Allah Taala atas, dia kata. Allah Taala turun kepada langit dunia, Nabi dia kata ayat seperti tu. Allah Taala datang, Allah Taala ayat. Kata supaya kata tak apa. Jangan kata hak dia tak kata. Kata hak dia kata tak apa. Hak tak kata, tak usah kata. Malaikat kita nak mempertahankan hak asal seperti ni. Ba'inun min khalqihi, apa boleh kata? Sebab ia i'tikad Tuhan ada pada setiap tempat. Kama dia laisa bi makhluk apa? Karena mungkin i'tikad Al-Quran makhluk. Tu bab muqabil. Faham dah kita ngaji ni? Wala bi mafqudin, dan dia tak hilang. Tak hilang. Hak ni Syekh katalah nak mengibtalkan pendapat Jahmiyah hak ayat Tuhan tak atas, tak bawah, tak kanan, tak kiri, tak dalam Allah, tak luar Allah. Nak ibtal hak tu dah. Nak batal hak tu dah. Bahkan benda tadi itu benda tak ada. Benda tak ada. Benda tak ada. Tak ada ayat tak ada lah. Benda tak ada. Lepas tu kalau siapa dia nak pergi panjang lebar lagi tu, tolong dia rajaklah di dalam kitab Al-Ulu sendiri. Tolong rajaklah kitab Al-Ulu. Pada halaman 143 hak kita ni. Tak kala ia terjemahkan seorang daripada ulama besar, itu Hamad ibn Zaid. Hamad ibn Zaid. Ia ada dua orang, Hamad ibn Salamah dengan Hamad ibn Zaid. Salah seorang tokoh ulama besar. Nampak tu tak? Tu dia. Jadi ia rakyat Hamad ibn Zaid ni rakyat. Dia kata innama yaduruna ala ayyakulu laisa fis sama'i ilah. Dia kecek putar belik setara mana pun cuba berkati Jahmiyah, Tuhan tak ada atas. Tuhan tak ada atas. Dan hak ni tak akan boleh jadi keputusan kalaulah tidak jadi tidak kita menjadikan Allah Ta'ala itu hakim. Ingat nah, generasi kita tu kena ingat ni. Kalau hakim manusia, tak tu baik. Kena hakim Allah. Baru tu baik.
Pahari ayat tak apabila hakim Allah kita tak dapat faedah apa. Allah Tuhan jadi hakim tak dapat faedah. Tak dapat faedah Anta nak kata kana? Boleh jadi Tuhan jadi tu hakim sendiri kita tak dapat faedah apa. Kita kena manusia ni baru dapat faedah. Cara mikir mana? Cara mikir bukanlah tu. Nampak tu tak? Tu dia. Maka katanya Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mentaklikkan akan perkataan Hamad ibn Zaid. Dia kata, nak baca we dengar. Maqalatus salaf wa a'immatus sunnah. Pendirian ulama salaf dan tokoh-tokoh ulama sunnah. Sunnah ni pegang molek orang tu sunnah. Tu sunnah. Bukan orang awak reka bid'ah, itu bukan sunnah. Bal was-sahabatu wallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Allah Ta'ala, Rasul, sahabat, ulama salah, sekalian ni katakan annallah azza wa jal fis sama. Allah Ta'ala atas. Boleh tunjuk dengan tangan gini. Wa annallah 'alal 'arsy fis sama' fil 'ulu. 'Alal 'arsy mana kana? Atas makhluk namanya arasy. Tepek tak? Dok. Tak tepek. Cerai. Suku-suku. Wa anna Allah fawqa samawatihi. Allah Ta'ala atas pada sekalian langit yang 7 ni. Hak tulah ya tu. Hak tulah lah mana? Setengah-setengah orang Yunan tak faham. Ahli kalamil Yunan tak faham. Nak hak mana so ya tu. Aku ngaji dengan demo ni atas pada langit yang 7. Ngaji dengan hak ni atas langit. Hak ni ngaji atas arah. Hak mana so? Waponya tak cidik itu lalu. Nampak tu tak? Kalau kata atas arash dengan kata atas daripada langit yang 7. Adakah pelik? Pelik? Apa tak atas pelik? Sebab arash atas daripada langit yang 7. Atas daripada langit, makna kata atas sekalian langit. Apa tak boleh nak pasal? Benar atas dah. Atas arash, atas ngocok. Tidak ada atas bagi dia. Faham tu tak? Tu dia. Wa annahu yanzilu ila sama. Ia turun pada langit dunia. Bila? Setelah lagi pukul 2. Dalam Thailand kita, Allah Ta'ala turun. Lepas tu India tak ada gelak lagi. Ni tak usah tanyalah. Hak ni khijak Tuhan. Kata seperti Tuhan kan sudahlah. Dia ada buat supaya kita. Tak boleh buat supaya kita. Tuhan tak supaya kita. Nampak tu tak? Lama kewak kata, lah Tuhan terletih lah. Orang pakat nak duk berdoa seru dia belakang. Seluruh dunia duk seru dia. Serabut lah Tuhan berhenti-berhenti tak pada doa. Sebab setengah-setengah daripada mereka yang kata, tak berdoa itulah molek yang kata. Sebab Tuhan tahu belakang dah. Tak tahu nak berdoa. Tuhan tahu belakang dah. Nak boleh ke hantar, tak boleh ke hantar. Hantar tak minta pun Tuhan tahu. Habis agama kalau lelak ke dia kan. Tu tak? Tu dia. Lepas tu hujah kita ni lah mana? Atas lah, turun lah. Wa hujjatuhum ala dhalikan nusus wal athar. Hujah kita ialah nas dan kesal-kesal pada sahabat, tabi'in dan sebagainya. Lepas tu, wa maqalatul jahmiyah. Pegangnya jahmiyah, annallaha tabaraka wa ta'ala fi jami'il amkinah. Allah Ta'ala ada pada setiap tempat. Hak tu hak ya. Hak tu hak ya. Tempat apa anta duduk ni tu hai sekali dengan anta. Hak tu hak jahmiyah. Wa maqalatu mutaakhiril mutakallimin, dan maqalah hak mutaakhirin daripada hak mutakallimi ahli kalam. Lahana annallaha ta'ala laysa fis sama' wala 'alal 'arsy wala 'alas samawat wala fil ardi wala dakhilal 'alam wala kharijahu wala ba'inun wala huwa ba'inun an khalqihi wala muttasilun bihim. Tak tepek, tak cerah. Tak atas, tak bawah. Tak dalam alam, tak luar alam. Tu hak dia. Tu hak dia. Apa tu dia kata lagu tu? Sebab dia kata semua ni sifat manusia. Sifat manusia, sifat makhluk Tuhan. Sifat manusia, sifat makhluk Tuhan. Allah Ta'ala bukan manusia, bukan makhluk. Sebab tu nak dia tak atas, tak boleh. Tengok dia pandai-pandai pada Tuhan. Maka kita, orang ahli sunnah ni, orang mazhab salah ni, kita rakyat kata, tak. Kita kata seperti Tuhan kata, Nabi kata. Ulama salah kata. Itu hujah kita. Tak kena bergaduh dengan
apa yang dikatakan oleh ahlul kalamil Yunan. Tu tak? Itu dia. Habis itu. Itulah maksud maujudun walaysa bima'dum walaysa bimafqud. Maujudun walaysa bima'dum wala bimafqudin.